People don't need you anymore, Mahdi. You can get off. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My brother. Yeah, we are brothers. All Muslim are brothers. Yes. Alhamdulillah. Remember that. All Muslim are brothers. Doesn't matter who you are, what you do, what you work. We all brothers. Betul tak? Lain macam punya semangat sampai ni lain macam. Helmi, Pak Yu, kalau Pak Yu perhatikan saya memang orang semangat lah Pak Yu. Perhatikan. Dalam mana-mana PTT saya, mana tak semangat? Saya semangat. Tapi yang ni semangat lain macam. Kenapa pula? Hari lain. Lain. Ya ke? Pasal lain? Helmi macam biasa dulu 1998 tangan macam ni masih ingat lagi? Nampak? Kekal. Yang ni semangat. Tu saya kata ni semangat lain. Tangan saya macam ni dulu lagi. Sebab tu saya kata. Apa cerita Pak Yus? Apa cerita? Tak ada saja buka live tengok kawan-kawan ni dah ni sihat ke macam mana ke. Tengok member-member. Itulah Pak Yus. Aku rasa bersyukur. Ada TikTok ni ada juga kebaikannya. Dapat kita berjumpa. Yang tak nak jumpa dapat jumpa. Ya Pak Yus. Betul. Itulah kalau kita guna ke arah kebaikan. Yes. Kalau kita guna ke arah kebaikan, boleh merapatkan silaturahim. Benar. Jauh didekatkan. Sungguh. Jadi pilihlah nak guna antara mana. Nak guna merapatkan silaturahim atau nak memutuskan terpulang. Nak kaya pun boleh. Yes, saya meniaga Pak Yus. Jujur cakap. Saya meniaga gaharu. 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 Kopi gaharu, minuman gaharu. Sebab dalam ni ada manusia. Memanglah. Manusia ada duit. Ya. Manusia ada masalah. Betul. Bila kita tahu selesai masalah, dia jadi peluang. Dan jangan lupa manusia nak sihat. Yes. Tak ada manusia nak sakit dah. Tak ada. Tak ada. Dia nak sihat. Jadi macam Helmi ni, saya dah 65. Memanglah saya ke arah kesihatan. Yes. Ke arah mana lagi? Sungguh? Tengoklah hitam rambut tu. Legam lagi. Hitam lagi. Kalau nak hitam rambut ni Pak Yu, jangan duk pakai shampoo lah ni yang biasa tu. Sebab shampoo yang biasa lah ni, dia adalah dihasilkan oleh bahan-bahan kimia. Tu Pak Yu, jujur cakap. Tubuh badan kita ni Allah Ta'ala cipta lebih kepada mendekati alami. Yes. Kimia tidak mendekati alami. Contoh, herba. Ni. Tumbuh-tumbuhan. Alami lah ni. Alami. Jadi cari bahan-bahan yang alami. Contoh, bahan-bahan dihasilkan di tumbuh-tumbuhan. Bahan-bahan saya dihasilkan herba banyak. Allah Ta'ala bagi kita banyak. Kita tak kena pilih banyak lah. Tak terpilih lah. Nak sebut. Masalahnya dia pun ambil ketum. Dia pun kata herba. Satu jadi herba pun bila. Kalau nak kirakan ketum tu pun asalnya herba. Pokok. Betul-betul? Daun. Balik pada kita menyalahgunakan. Allah. Sebab itu dia panggil penyalahgunaan dada. Dia cakap penyalahgunaan. Ada tak perkataan tu? Penyalahgunaan Dah. Akta penyalahgunaan dada. Jadi guna dadah tak salah lah. Kalau kita pergi tengok zaman-zaman perang di Vietnam dulu lah. Mereka guna morfin. Yes. Kepada semua tentera-tentera. Untuk? Masa tu lah. Sebab nak bagi dia tahan. Dia nak pergi berjuang ni. Takkan mengantuk lalu. Mana boleh? Sakit nak tahan sakit. Dia menggunakan morfin. Tapi ketika itu dia benarkan. Sebab situasi dia memerlukan benda tu.
Tapi kalau tak ada apa-apa macam Pak Yu nak ambil morfin buat apa? Pak Yu pula cocok morfin. Apa? Itu yang salah tu Pak Yus. Ya. Budak-budak kita ni tak pandai-pandai morfin buat apa? Itu salah. Pak Yu orang-orang dulu zaman-zaman tok moyang kita lah Pak Yu. Macam mana mereka nak bagi tenaga? Herba? Red Bull tak ada. Masa tu tak mana ada Red Bull. Tak ada. Coke tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Jadi mereka pergi cari makanan herba di hutan. Maka lahirlah seperti kita dengar. Tongkat Ali lah, kacip Fatimah lah. Apa lagi? Pokok itulah pokok asalnya. Ya. Betul. Ini macam sama dia rambut ni Pak Yu. Yes. Saya ni Pak Yu saya tak pakai shampoo biasa Pak Yu. Terus terang saya cakap, jujur cakap. Saya pakai herba yang dipanggil kalau Pak Yu pergi Google, nama dia beta carotene. Beta carotene. Beta carotene ni sejenis herba daun yang boleh melepaskan rambut. Lepas tu saya pergi cari daun-daun seperti kalau cari herba-herba ni banyak Pak Yu, banyak. Guna yang tu. Yang jadikan dia shampoo. Mantap. Nampak? Ni kulit saya nampak? Steady ya? Steady. Nampak? Ui, berminyak lagi nampak? Lagi nampak? Bergetah lagi. Kalau saya perempuan berebut orang, Pak Yu berebut. Sungguh. Saya kata Pak Yu pun sangkut Mengorak Jadi Pak Yu, betul lah Pak Yu. Benarlah kata-kata mengatakan bahawa kesihatan kamu bermula dari perut kamu. Benar Pak tu? Saya sangat setuju tu. 100% setuju. Perut kamu maksud apa? Apa yang kamu masuk ke dalam perut, itulah dia. Betul. Itulah dia. Buruk ke baik, apa dia? Kalau kamu masuk hak yang toksik lah dia. Samalah politik Pak Yu. Macam tak tahu pula. Sungguh. Samalah. Masuk toksik lah jadi dia. Betul. Tengok hari ni. Maaflah, kita celah sikit politik. Ya, best. Boleh. Toksik yang banyak Pak Yu. Toksik banyak. Banyak Pak Yu. Ya Allah, merapu. Macam mana? Dibiarkan tanpa dikawal. Jangan Pak Yus. Jadi Pak Yus, kita tidak mampu kawal orang. Jujur Pak Yus. Ya. Pak Yus ke Helmi tak mampu kawal orang. Ya, tak boleh. So, kawal diri sendiri. Itu cara terbaik. Kawal diri sendiri. Toksin. Kawal diri sendiri. Alah, Pak Yu dah dewasa, Helmi dah 65, tak tahu hak ni, tak betul. Tak payah orang cakap ke kita lah. Betul. Tak nak kena cakap lah. Saya nak tanya Pak Yu. Pak Yu dah berumur ni, saya nak lebih tahu ya. Pak Yu ni salah, Pak Yu jangan buat. Nak kena cakap ke? Problem Kamu dia. ni Pak Yus. Allah bisa tegar biasa. Itu dia. Bila dia pada seronok dengan toksit, mereka dah tak rasa itu toksit. Satu hari tak dia. dapat toksin, dia tak boleh duduk. Sama. Dia Dia ketagih. Dia ketagih. Jadi saya ni Pak Yu cukup Alhamdulillah sejak 1998. Pak Yu kenal saya lah, saya tahu. Ya, kenal. Orang-orang yang berada di zaman 1998, mereka kenal Helmi. Mereka kenal. Mereka tahu Helmi ni di mana duduk dia. Mereka tahu dia, kat dataran tu kat mana, buku mana Helmi duduk. Mereka tahu. Sebab mereka ada di sana. Ya. Jadi mereka yang tak ada di sana, Pak Yu minta maaf Pak Yu. Dia tidak dapat membedakan apa dia perjuangan kita. Apa dia? Itu sebab dia keluar mulut. Sama je. Dia kata sama. Pak Yu dengan Helmi sama je. Mana sama? Hang tak ada 1998. Macam mana sama? Sama tu kecewa. Bila dia kecewa dengan hak yang dia sokong, dia nak tutup kesilapan sokongan dia. Dia kata semua sama. Betul? Setuju Pak Yus? Setuju Pak Yus? Sebab tu keluar ayat sama. Saya faham maksud dia Pak Yus. Sebab itu Pak Yus, saya Helmi,
Saya tak mau gaduh dengan mereka. Tak pernah saya bergaduh. Ya. Walaupun mereka tu kawan saya, Pak Yun. Yes. Belah sini pun kawan saya ramai. Belah sana pun kawan saya ramai. Hak hijau kawan saya ramai. Hak merah kawan saya ramai. Tapi saya tidak pernah bergaduh dengan kawan-kawan saya ni. Saya izinkan. Biarlah mereka berbeza dengan saya. It's okay. It's okay. No problem. Bab agama tak boleh berbeza lah. Itu sebabnya. Balik. Semalam saya sebut dalam sidang akhbar, iaitu dia panggil Sekpur. Sekpur ni satu, dia panggil social media gempur. Ya. Social media gempur, dia ni orang-orang yang tidak berparti. Orang-orang yang bermain social media. Baik. Kadang-kadang tidak berparti. Saya tidak berparti. Tapi kita main social media. Jadi kita panggil Sekpur. Sekpur ni social media gempur. Apa kita gempur? Kita gempur segala jenis fitnah, gempur. Ya. Kita gempur segala jenis tomahan yang memburukkan nama orang, gempur. Tomahan yang menghina, gempur. Ya. Cacian, makian, kritikan yang merosakkan, gempur. Saya termasuk dalam golongan sektor, iaitu social media gempur. Yang semalam sebut, tak silap saya, ustaz dengan ustazah viral tu kah? Sekali tu. dia ada sana. Saya maaf tu, itu pertama kali saya jumpa dia. Ya. Saya tak pernah jumpa. Jadi saya kata apa? Kembali ke fitrah. Ingat, apa-apa kita kembali ke fitrah. Apa fitrah? Fitrah kita apa? Kasih sayang. Balik asal kita. Balik asal. Ingat balik. Allah kata apa? Allah sebut dalam Quran, aku jadikan kamu laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ingat balik. Allah jadikan kamu sebaik-baik kejadian. Helmi, tolong ingat. Allah jadikan kita ini sebaik-baik kejadian, Pak Yus. Tolong ingat. Allah yang jadikan saya sebaik-baik kejadian. Maka tidak sewajarnya saya burukkan Pak Yus. Yes. Zalim saya burukkan Pak Yus. Maki Amir. Kenapa? Sedangkan Allah menjadikan Pak Yus sebaik-baik kejadian. Mana mungkin saya menghina ciptaan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Balik fitrah. Okey. Berpolitik. Okey, so problem, no problem. Nak politik sana, nak sokong. Silakan. Sebab itu fitrah manusia. Fitrah manusia dia bebas memilih. Bebaslah nak menikah. Ya. Anakku bukan nak gemuk. Suka hati Pak Yus lah. Iyalah. Betul Pak Yus? Betul, macam ni nak gemuk. Biasalah bomoh. Nampak? Okay, Pak Yus saya baca komen tu. Dia kata apa Pak Yus? Dia kata apa? Jangan tongah agama. Saya setuju? 1000% saya setuju. Saya setuju. Kemudian dia kata apa? Tapi ramai yang mengutuk Haji Hadi. Gempur juga kan? Nampak? Nampak? Okay. Tengok ayat. Kita baca ayat ni juga. Dia kata apa? Ramai yang mengutuk Haji Hadi. Gempur juga kan? Gempur juga kan? Nampak? Saya bunyi ayat tu, saya dah tahu siapa dia. Dah tahu dah Pak Yus Yes, tahu. Pak Yus tahu tak kalau orang tulis itu, dia kata ramai yang mengutuk Haji Hadi. Ayat itu siapa Pak Yus yang keluar kata tu? Tu, hak belakang. Mak yang hijau tu. Bunyi dah tahu dah. Bunyi ayat tu dah tahu dah. Tapi Pak Yus dia kata apa? Pak Yus suka kutuk ustaz kata dia. Pak Yus, saya jujurnya Pak Yus. Adakah Pak Yus suka kutuk ustaz? Tak kan? Saya minta dia orang bagi tahu, bagi video ke keratan hak mana saya kutuk. Dia pun tak bagi Pak Yus. Saya dah kena. Saya pun kena. Saya dicaci. Helmi pun sama. La ilah. Aku pun kena. Tak pasal-pasal. Hanya kenapa Pak Yus? Kerana saya menyebut reformasi. Nampak? 40 tahun. Bila saya jemput reformasi je, dia kata apa? Helmi ni sama penjilat. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim.
Allazi la ilaha illa wal qayyum qayyum. Jangan emosi saudaraku. Jangan. Nabi kata apa? Jangan tengok siapa yang berkata. Tolong dengar apa dia kata. Sempoi. Kalau nama saya Ustaz Helmi sekalipun, jangan hormat saya Pak Yus. Saya minta tolong. Pak Yus jangan hormat Helmi kerana nama dia Helmi Kimi. Pedulikan nama saya. Pak Yus boleh hentam saya. Tapi hentamnya mana? Hentamlah saya. Sekira kata-kata saya itu bercanda dengan Islam. Yes, hentam saya. Tapi kalau kata saya membawa Islam, menyokong Islam, bersama dengan Islam, kenapa nak hentam saya? Meskipun saya bukan ustaz, meskipun saya bukan hayang hijau tu, ini yang masalahnya Pak Yus. Tengok Helmi je hentam penjilat. Nantilah dulu, relax dulu. Aku belum sebut apa lagi dah kena lah. Takkanlah Helmi nak sokong hijau. Pak Yus. Takkan Pak Yus. Saya setuju dengan Pak Yus. Takkan. Saya boleh bagi 10 sebab. Pak Yus. Okey, sekarang Pak Yus tanya tak? Katalah Pak Yus berdialog dengan saya. Sila Pak Yus. Sila soal Pak Yus. Mengapakah Abang Helmi tidak menyokong hijau? Baik. Yang pertama, hijau tidak melambangkan apa-apa. Salah kah? Tak salah. Tu? So, saya tak sokong sekati lah saya. Merah, biru, hijau, kuning. Allah Ta'ala mencipta berbagai-bagai warna. Setuju? Betul. Setuju. Pelangi 7 warna. Ya, betul. Ada orang kata, sokonglah warna hijau je. Pelangi ada 7 warna. Okey, lagi Pak Long? Dalam hijau itu yang menonjol sebagai pemimpin adalah para ustaz dan ulama. Baik. Tetapi saya tidak menyokong ustaz kerana peribadi atau nama dia. Dengar baik-baik ya. Dengar ayat saya. Saya tidak menyokong ustaz kerana nama dia ustaz. Faham tak? Ya. Saya menyokong ustaz yang membawa hikmah. Udu'uni bi istajilakum, berkata dengan apa? Udu'uni bi hikmah. Nampak? Berkata hikmah. Kalau dia berkata hikmah, saya sokong. Oh, jadi macam Jasin tu memang teruk ke? Jasin mana? Dia dah tak ada hikmah. Siap doa apa nama ni lagi? Kunut nazilah oi. Tak boleh. Tak boleh. Saya tak terima. Saya tak terima Pak Yus. Itu sebab dia membawa aku. Saya kata, mana boleh kau berdoa mendoakan seseorang dengan doa minta pada Allah binasakan dia. Dia orang Islam lah. Allahu Akbar. Bermaknanya ustaz tu jahil ke? Kufur ke apa? Ustaz tu tak jahil. Tapi itu terbalik. Itu dia katakan dia mengguna. Nampak? Dia mengguna ayat untuk mengkom orang lain. Dia mengambil ayat ini untuk tam Helmi. Dia ambil ayat ini tam Pak Yus. Itu saya tak suka. Bermaknanya dia menipu orang-orang yang jahil. Yes. Dah terjawab 2. Lagi Pak Yus. Tanya lagi Pak Yus. Dia ada 10 jawapan. Lagi. Aduh. Berat ni 2 berteruk dah ni. Bagilah sama kat bawah tu. Saya ada 10 jawapan saya. Kenapa saya tak sokong? Dah lah. Tak sokong PAS. Susah sangat lapi-lapi. Apa lapi-lapi. Macam ni baru Helmi gimmick. Ini baru betul yang kita nak. Yang inilah yang kita mau. Baru lapi-lapi. Hijau. Jangan cakap. Pergu PAS je. Apa lah baju. Apa takut. Lapi hijau. Apa hijau? PAS tu lah. Apa masalah? 10 sebab saya tak sokong PAS. Ya. Nombor 1. PAS. Dia guna nama dia parti. Dengar parti Islam. Sedangkan di dalam Islam kau boleh sokong siapa yang beragama Islam. Tidak semestinya parti. Setuju? Betul, setuju. 2 jawab dah. 3 jawab dah. Okey, yang 4. Yang keempat, pendaftaran PAS itu sendiri pun tertulis. Apa dia tulis? Dia tak tulis PAS. Pendaftaran dia tulis Parti Islam Semenanjung. PIS. Dia pun dah salah lah. Tiba-tiba dia jadi PAS pula. Sepatutnya PIS lah. PIS. Parti Islam Semenanjung. Asal tak bagi PIS. Saya tak sokong. Okay. Dia pendaftaran dia pun dah lari dah.
Daftar lain sebut lain. Yang kelima, PAS parti ni bermusuh sepanjang hayat. Ya, betul. Bolehkah kita bermusuh sepanjang hayat? Semua hidup musuh dengan orang, musuh dengan PKR, musuh dengan LP, musuh dengan apa, musuh lah, musuh. Semua orang musuh. La ilaha illallah, apa punya parti ni? Come on lah. Bermusuh je. Sampai kiamat nak musuh. Aku tak faham. Tu dia panggil saya baruah, nampak? Bahasa dia tengok. Nampak tak? Lagamat. Dia guna bahasa apa? Baruah. Nampak tak? Baru sebut tadi. Menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Tok Guru dia lebih kurang. Sebab dia saya tak sokong. Bahasa dia pun dah teruk dah. Dia ikut Tok Guru dia. Abang ni, Abang Helmi. Jadi biarlah dia dengan Tok Guru dia. Dia dengan Tok Guru dia sama naik. Aku tak ada kena-mena dengan Tok Guru dia. Masalah. Aku nak cium kaki Tok Guru dia. Banyak cantik. Banyak cantik. Banyak cantik. Hang punya Tok Guru. Nak cium. Banyak cantik. Aku tak kisah apa lah kau. Sebab dia mempercayai yang jika menyokong Tok Guru dia boleh dapat syurga. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejak bila syurga ni milik PAS ni? Tolong jawab sikit. Di manakah ada mengatakan PAS jaga syurga neraka kah? Syurga kan Tok Guru di dunia, kita akan dapat syurga di akhirat. Tidak. Saya tak percaya. Bagi Wi-Fi kat Tok Guru, bagi Mercedes kat Tok Guru, bagi rumah besar, bagi bini ramai kat Tok Guru, menjadikan syurga kepada Tok Guru dan akan mendapat syurga di akhirat kelak. Tidak. Bagi saya, syurga neraka milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu yang mereka fahamkan. Jangan lawan ulama, bisa ulama. Dia panggil Tok Guru, dia tu ulama. Peduli kan dia? Peduli lah. Masalah. 40 tahun aku hidup, 60 tahun 5 aku tak pernah sokong PAS, aku hidup elok ya. Masalah? Aku cari rezeki, tidak ada orang PAS tolong aku pun. Aku cari rezeki sendiri, pergi sana, segi sini. Tidak pernah seorang orang PAS. Hello Cik Mi, saya PAS lah. Ni ada satu projek. Tak ada pun. Beli apa aku? Tiba-tiba aku tak sokong nak marah. Pergi lah mabuk. Sebab bila tak sokong, dia tak sokong Islam. Siapa cakap? Dia cakap. Dia cakap, tapi Allah tak cakap macam tu. Betul. Kau dengar dia ke dengar Allah? Sebab kau dengar dia dengan Rasul. So, menipu orang jahil. Aku tak jahil. Aku ada ilmu. Hak ni jawapan dia. Tak jahil sebab tak dibahas. Aku boleh menilai sendiri. Aku buka Al-Quran sendiri. Aku tafsir sendiri. Tak ada kena-mena dengan nak tunggu dia cakap. Happy lah mabuk. Betul. Dia pula jaga syurga neraka. Banyak cantik dia. Banyak kerja nak buat lagi nak syurga neraka nak jaga dia. Setuju. Berapa dah? Nampak? Berapa dah? 7. Lagi 3 lagi. Lagi apa lagi? Yang ke-8. Bayu beritahu saya. Dunia hari ini World. Yeah. Today hari ini. Pak Ayu pergi Google sekarang. Terang-terang Google barisan ulama dunia. Tulis. Ada tak nama PAS? Tulis tekan. Baca. Tulis. Tekan situ. Tulis situ ChatGPT ke? ChatGPT tekan nama-nama tersenarai ulama dunia. Baca tengok. Aku nak tengok ada nama dia ke? Hadiah Awang duduk nombor 1. Siapa tulis tu? Siapa tulis tu? Jangan mana-mana. Tak tahu dia pada nampak siapa dia. Tak tersenarai pun. Tak ada. Tawat. Siapa dah nampak nama hadiah Awang? Ada nampak nombor 1? Nombor 1. Aku tak nampak. Sebab tu ulama dunia datang dekat Malaysia, hadiah Awang tak ada. Tak sampai dia, tak ada. Jadi nampak tak? Tak tahulah, aku susah nak cakap lah, tak faham. Okey, yang ke-10.
sudut ekonomi. Sepatutnya Pak Long, Pak Yus, apabila disebut kita negara Islam, kita membawa mesej Islam, kita bawa ekonomi Islam, kita berjuang Islam, sepatutnya dia mesti sama dengan ekonomi kita. Ya. Betul? Betul. Betul tak? Betul. Tapi saya nak tanya Pak Yum. Saya nak tanya, tosah dekat dunia lah. Baru negeri-negeri semenanjung merintah, di depan merintah pun, ekonomi mereka lebih mengatasi negeri lain lah. Jawab. Jawab. Ya. Berapakah pendapatan kasar negeri Kelantan? Oh, Berapa? kena pakai kad tak mau jadi PAS ni. Kena pakai kad. Berapa bilion? Berapa bilion? Berapa bilion hasil GDP Kelantan? Bandingkan dengan Pening, bandingkan dengan Selangor, bandingkan. Kata sepatutnya kalau kita mengatakan kita orang Islam, kita nombor satu. Negeri ya, nombor satu negeri lah. Pendapatan. Ekonomi. Di sudut ekonomi. Sebab ekonomi melibatkan rakyat. Nampak? Betul lah Pak Yus. Jadi Pak Lut, akhirnya Pak Yus, saya tidak hormat mereka, pedulikan mereka. Saya buat dunia saya hal saya. Memang tak benar lah. Tak perlu dia. Mampu ya. Saya ada dunia sendiri lah. Tak kisah. Jadi jangan kisah dengan takut dengan mereka. Takut apa? Yang kita takut Allah Ta'ala, apa takut dengan mereka pula? Sungguh? Takut. Takut. Nampak Ustaz Pan. Takut. Apa bahaya lah? Jangan cakap macam tu. Tak baik. Tak baik apa? Oh, letih lah. Nampak gaya makin teruk lah keadaannya. Oh, Pak Yus. Bergaduh siang malam tak habis-habis. Letih lah. Nyampah saya. Kutuk sana, kutuk tak habis-habis. Yang saya dengar kutuk je. Ilmiah tak ada pun. Apa dia? Ilmiah tak ada. Tok Tak lah, Guru, Pak. Tok Guru ni model 24 jam. Ilmunya tak ada. Bila dah terkait dengan politik, habis. Habis. Allah. Talqin pun ada, baca talqin tu. Ingatlah bahawasanya akan datang kepada kamu apa ni? Saya dengar yakin tu. Ingatlah bahawa nanti di hari undi nanti akan datang pada kamu pengundi. Pilihlah bahawa itu benar. Apa ni Pak Yu? Ni lawak raja lawak ke? Depa cipta agama PAS dah. Sebenarnya. Cipta agama sendiri, agama PAS. Pina mabuk. Tu dia pasal cakap. Sekali-sekali Tuan Elmi, pina mabuk. Pina mabuk. Saya tak takut, Pak Yus. Dulu saya takut. Zaman saya muda tu saya takut. Tak baik. Tak baik. Tak baik cakap macam tu. Tak baik. Sekarang saya tak takut dah. Tak baik. Tak baik. Dia buat tak baik boleh. Banyak jadi. Iyalah. Aku tak boleh. Hang boleh. Dia tak bagi kita buat tak baik dekat dia. Tapi dia buat tak baik kat orang. Jadi batu api. Time orang kelang kabut bergaduh-gaduh. Barulah dia nak ni. Itulah. Okey Pak Yus, aku nak pergi Slim River ni. Baik, Slim River. Saya ada satu ceramah kesihatan. Tengok Elmi ni macam-macam ceramah kesihatan, ada ceramah ini boleh, itu boleh. Tak ada hal. So jadi Pak Yus, teruskan Pak Yus. InsyaAllah. Jangan risau. Kita bercakap, kata Nabi, kul haq wala kana murah. Berkata benar walaupun pedih orang dengar. Saya tahu orang pedih dengar ni. Betul. Mesti marah. Apa Helmi ni celaka betul maki je. Biarkan. Tapi saya cakap benar. Sebab saya tak dibayar oleh siapa. Saya bukan parti. Saya cakap dari hati dan mulut saya. Hati saya. Orang nak marah, marahlah. Betul, benar. Yes. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. tapi kita hormat. Kita jaga agama kita insyaAllah. Cara kita yang termampu. Itu saja Pak Yus. Saya mampu setakat ni, setakat ni. Pak Yus mampu setakat tu, setakat tu lah. Betul. Sebab tiap-tiap orang ada peranan masing-masing. Ada peranan. Saya ada peranan Pak Yus. Pak Yus ada peranan. Sebagai penyanyi saya ada peranan saya. Sebagai penyanyi, pelawak, pelakon saya ada peranan saya. Sebagai contoh Pak Yus. Tengok pengarah filem Emma Fatimah. Dia ada peranan dia. Ya, betul. Dia main cara dia.
Itu peranan dia. Jangan kutuk dia. Padahal kena kaji saja apa natijah hasil dia. Yes. Tapi tak. Jadi kita suka lah Pak Yus. Saya suka Pak Yus. Sebab Pak Yus kurang-kurangnya apa yang saya buat ni. Saya berdakwah Pak Yus. Yes. Saya berdakwah kepada orang-orang yang menyalahgunakan agama. Saya berdakwah, betulkan dia. Tak ada orang berani tegur. Tak ada orang berani tegur. Bila tidak ada orang berani tegur, mereka bermahajalela. Oh. Dan mereka akan menjadikan seolah-olah dia Islam, orang lain tak Islam. Auzubillah min zalik, itu ayat yang paling bahaya tu. Oh, bahaya. Bila mabuk. Dia suruh ulang balik sekali. Pak Yu, saya pernah laung di formasi lah Pak Yu. Pak Yu tak tahu tak? Pak Yu dengar. Pak Yu tak percaya, Pak Yu pergi YouTube. Baik. Pergi YouTube atau pergi Google, Pak Yu tekan Reformasi Helmi. Kat luar muka saya Pak Yus. Tak boleh sorok. Saya tak boleh sorok. Tak boleh Bab ni sorok. saya tak boleh sorok. Sebab saya dah lakukan dah. Itulah dia. Jadi jaga diri Pak Yus. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah melindungi kita. Saya minta Allah melindungi agama kita. Itu saya doa. Supaya Allah melindungi agama kita daripada dipermainkan. Jadi, Kena pertahankan. Kita kena pertahankan. ya. Betul Pak Yus. Saya setuju Pak Yus. Wajib kita seorang Islam, individu bernama Islam, mempertahankan. Bukan mempertahankan parti, mempertahankan Islam. Benar. Takkan masuk kubur saya tanya, wahai Pak Yus, apakah parti kau dulu Pak Yus di dunia? Ada? Ada ke? Lagi dia minta nombor ahli syurga. Pak Yus tolong khabar Pak mai sini, anak ahli nombor apa, berapa? Tunjuk ahli nombor PKR. Kena balun, pum, tak ada Pak Yus. Dia tak tanya tu, dia tak tanya. Baik, selamat, baby. Driver dah sampai. Driver sampai. Mantap. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hidup warahmatullahi Islam. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup, Hidup insyaAllah. agama Allah tanpa dikotak-katikkan. Ya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia Abang Helmi kita. People don't need you anymore, Mahdi. You can get lost. Yeah! 2 years ago, when Anwar Ibrahim was sacked as Malaysia's Deputy Prime Minister, tens of thousands of supporters took to the streets in angry protest, demanding political reform. I'm committed to reform in this country. I'm committed to the struggle against corruption, abuse of power and cronyism. But the usually canny Mahathir had dreadfully miscalculated the public's outrage. People don't need you anymore, Mahdi. You can get lost. Yeah! With his dismissal, Anwar had become the leader of a new opposition, a potent symbol of demands for reform. Mahathir had created a powerful political martyr that he needed to remove at any cost. Mahathir has shown his utmost meanness and criminality. At every step, Mahathir has committed crimes against Anwar. Not a single so-called legal proceeding against Anwar fulfills the legal requirements. The list of crimes of Mahathir, the Malaysian media and the Malaysian judiciary and the Malaysian police is endless.